Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi tentang sebuah buku yang bertajuk Merak Secantik karya Wahbah. Buku ini mengandungi 18 buah cerita pendek yang merangkumi kisah haiwan dan juga manusia. Setiap cerita membawa pengajaran yang berbeza, namun untuk perkongsian hari ini, saya akan memfokuskan kepada cerita pertama, iaitu kisah tentang seekor merak yang cantik dan bersuara. Merak ini sering dipuji oleh burung punai, murai dan ciak kerana kecantikan dan suaranya. Namun, pujian yang berlebihan membuatkan dia menjadi sombong, takut dan riak. Seekor gagak pernah menegurnya dan mengingatkan bahawa sifat sombong itu dibenci Allah. Malangnya, merak bukan sahaja tidak menerima teguran itu, malah menghina gagak kerana rupa dan makanannya. Tidak lama kemudian, merak dan rakan-rakannya pergi ke sebuah tasik untuk mencuci muka kerana merasakan diri mereka terkena sial akibat ludah gagak. Namun, merak tergelincir dan jatuh ke dalam air. Seekor buaya putih mencengkam kakinya. Dia menjerit meminta tolong, tetapi rakan-rakannya hanya melihat tanpa membantu. Akhirnya, gagak yang pernah dihina datang menyelamatkannya bersama rakan-rakan walaupun mengalami sedikit kecederaan. Watak kegemaran saya ialah gagak kerana dia menunjukkan sifat pemaaf dan sanggup menolong walaupun pernah disakiti. Sikapnya mengajar saya bahawa orang yang baik tidak menyimpan dendam. Antara pengajaran yang saya peroleh ialah kita tidak boleh bersikap sombong dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kita juga perlu menerima teguran dengan hati yang terbuka dan tidak menghina kekurangan orang lain. Selain itu, nilai tolong-menolong dan memaafkan sangat penting dalam kehidupan. Pada pandangan saya, cerita ini benar-benar memberi kesedaran bahawa kecantikan dan kelebihan bukanlah segalanya. Yang lebih penting ialah akhlak dan sikap kita terhadap orang lain. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun saya hanya menceritakan satu kisah, buku ini mempunyai banyak lagi cerita yang penuh dengan nilai-nilai yang sesuai dijadikan panduan dalam kehidupan saya. Sekian, terima kasih.